Semasa kehamilan, bukan hanya tubuh yang dikongsi oleh bayi anda. Bayi anda juga mengalami persekitaran emosi anda. Setiap saat ketenangan, setiap gelombang tekanan, setiap rasa selamat atau tegang menghantar isyarat melalui tubuh anda dan bayi anda bertindak balas terhadapnya. Dalam video ini, kita akan meneroka bagaimana emosi seorang ibu mempengaruhi bayinya, apa yang dikatakan oleh sains dan bagaimana perubahan emosi yang kecil dapat mewujudkan persekitaran yang lebih menyokong di dalam rahim. Ini bukan tentang kesempurnaan, ia tentang kesedaran. Rahim lebih daripada sekadar ruang fizikal. Di dalam tubuh anda, hormon membawa mesej, sistem saraf berkomunikasi secara berterusan. Otak bayi yang sedang berkembang mendengar. Apabila anda berasa tenang, tubuh anda melepaskan hormon penenang seperti oksitosin. Apabila anda berasa tertekan, paras kortisol meningkat. Isyarat-isyarat ini membantu membentuk bagaimana sistem tindak balas tekanan bayi anda berkembang. Tekanan sekali-sekala adalah normal. Tekanan jangka pendek membantu tubuh menyesuaikan diri, tidak membahayakan bayi. Tekanan kronik yang tidak diurus adalah berbeza. Apabila tekanan berpanjangan, tubuh kekal dalam mod berjaga-jaga yang boleh menjejaskan. Corak tidur, keseimbangan hormon, pengawalan emosi. Apa yang paling penting ialah pemulihan, bukan mengelakkan emosi. Otak bayi anda berkembang dengan pesat sepanjang kehamilan. Persekitaran emosi yang tenang, menyokong sambungan saraf yang sihat, membantu mengawal tindak balas emosi pada masa hadapan, menggalakkan keseimbangan. Ini tidak bermaksud menghapuskan semua tekanan, tetapi mewujudkan saat-saat keselamatan yang mengatasi ketegangan. Mulai trimester kedua, bayi anda mula mengenali bunyi. Suara anda menjadi biasa, menenangkan, menjadi penambat emosi. Apabila anda bercakap dengan lembut atau bernafas perlahan, sistem saraf anda menjadi tenang dan persekitaran bayi anda juga menjadi lebih lembut. Hubungan tidak memerlukan kata-kata. Kehadiran sahaja sudah mencukupi. Perubahan mood bukan kegagalan. Ia berlaku kerana hormon berubah dengan cepat. Identiti anda sedang berubah. Otak anda menyesuaikan diri untuk peranan penjagaan. Kepekaan emosi yang meningkat menguatkan empati dan kepekaan respons, kemahiran penting dalam keibuan. Ramai ibu bimbang, jika saya berasa tertekan, adakah saya membahayakan bayi saya? Kepercayaan ini selalunya menyebabkan lebih banyak tekanan daripada emosi itu sendiri. Emosi akan berlalu. Rasa bersalah kekal lebih lama. Belas kasihan terhadap diri sendiri membantu sistem saraf anda kembali seimbang dengan lebih cepat dan ini memberi manfaat kepada bayi lebih daripada pemantauan diri yang berterusan. Amalan kecil boleh mengubah nada emosi secara lembut. Pernafasan perlahan, pergerakan lembut, rutin yang tenang, mengehatkan pendedahan kepada maklumat negatif. Konsistensi lebih penting daripada intensiti. 1 saat ketenangan yang diulang setiap hari membina kestabilan. Bahagian 8, apabila emosi terasa terlalu berat pukul 8-8/45. Kadangkala emosi terasa terlalu membebankan. Itu adalah isyarat untuk mendapatkan sokongan, bukan tanda kelemahan. Berbincang, berehat atau meminta bantuan membolehkan hormon tekanan menjadi reda dan keseimbangan kembali. Sokongan melindungi ibu dan bayi. Bayi anda bukan rapuh, dia mampu menyesuaikan diri. Apabila anda menenangkan diri, bayi anda turut mengalami pengawalan tersebut. Irama yang dikongsi ini membina daya tahan bukan sahaja sebelum kelahiran, tetapi juga selepasnya. Menjaga emosi anda bukan pilihan, ia adalah asas. Penjagaan prenatal merangkumi sokongan perubatan, pemakanan fizikal, kesejahteraan emosi. Ketiga-tiganya saling bekerjasama. Anda dan bayi anda sudah pun berkomunikasi. Setiap nafas yang tenang, setiap saat kesedaran, setiap kebaikan terhadap diri sendiri menguatkan ikatan ini. Anda tidak perlu mengawal emosi anda. Anda hanya perlu bertindak balas terhadapnya dengan lembut. Emosi anda bukan ancaman. Ia adalah isyarat. Apabila diterima dengan kefahaman, ia mewujudkan keselamatan, bukan kemudaratan. Bayi anda tidak memerlukan ibu yang sempurna.
Bayi anda memerlukan ibu yang hadir, sedar, dan penuh belas kasihan. Ikuti Willy Media untuk panduan yang lembut dan berasaskan sains dalam memelihara ibu dan bayi dari dalam keluar.